Ibu. Ya Aiman, apa nak? Ibu, boleh tak Aiman nak baju raya macam ni? Semua kawan beli baju raya yang baru. Oh, Aiman nak beli baju Melayu baru ya? Ibu dan ayah cuba ya. Tapi tahun ni kita kena berjimat. Mana tahu Aiman dapat masuk asrama. Itu lagi penting kan? Tapi ibu, kalau pakai baju raya lama nanti orang ejek. Aiman, hari raya bukan tentang baju baru saja, Man. Raya adalah tentang bersyukur dan kebersamaan. Tapi mesti kawan-kawan nak tengok baju raya dulu. Aiman, kau dah beli baju raya? Aku dapat 2 pasang tahun ni. Aku mungkin pakai baju raya lama je. Tak apalah, Man. Yang penting kita senang nak beraya. Betul tu. Lagipun kau kan smart, bergaya, handsome. Tak apalah kalau tak beli pun. Assalamualaikum. Makan lagi? Ya. Aduh. Ibu, ayah nampak penat sangat. Kesian ayah Man. Ayah nak pastikan kita gembira di hari raya. Aiman pun nak beli baju Melayu baru kan? Ibu, ayah, tak payahlah beli baju raya yang baru. Asalkan kita dapat bergaya sama-sama. Itulah semangat hari raya yang sebenarnya. Man. Aiman, hari raya bukan tentang siapa yang paling bergaya, tetapi siapa yang paling ikhlas memberi. Betul, Afi. Saya faham sekarang. Raya lebih bermakna apabila kita menghargai apa yang kita ada. Terima kasih, Abi. Hari raya bukan tentang pakaian baru, tetapi tentang hati yang bersih dan ikhlas. Hargai pengorbanan ibu bapa yang berusaha untuk keluarga. Raya lebih bermakna apabila kita berkongsi kegembiraan dengan orang lain. Selamat Hari Raya daripada kami, warga Sekolah Kebangsaan Labu Ulu, Negeri Sembilan.